Perjalanan mencari bahan seterusnya diteruskan dengan penuh seksa. Seksa sungguh bila bekerja menggunakan aset tak cukup spek. Dengan perut yang hanya diisi beralaskan nasi putih dan telur mata, tenaga lebay malang makin lama makin susut. Pandir. Ui, Pandir. Kau tak rasa lapar ke? Kalau kau rasa lapar, kau jujur je dengan aku. Boleh kita singgah kedai R&R depan tu? Aku kesian kat kau ni, takut kau pengsan. Dar. Aku tak lapar langsung, Lang. Alhamdulillah, kenyang betul makan nasi telur kau belanja tadi. Berkat sungguh gaji pertama kau ni. Rasa macam boleh kayuh sampai ke sempadan Siam. Setelah berjam-jam mengayuh, mereka akhirnya tiba di persisiran pantai pasir berbisik. Di puncaknya terdapat standan kelapa yang memancarkan cahaya keemasan. Itu dia, Lang. Nyiur gading putih. Cepat, Lang, kau kan pembantu. Pergi panjat ambil sebiji. Kau gila ke, Pandir? Tinggi tu. Aku dah lah lapar, mesti tangan aku tak grip. Kita suruh Beruk tu panjat. Hey Beruk, come here boy. Berani kau panggil kami Beruk? Kami adalah keturunan Sang Kera Sakti, penjaga nyiur gading putih. Manusia dilarang sentuh pokok ni. Kami perlukan kelapa tu. Takkan tak boleh discuss? Dulu kancil scam moyang kami. Dia minta trade in dengan tali pinggang Raja Sulaiman. Sekali, kelapa dia dapat. Ular sawah yang moyang kami dapat. Ini kalau kau dapat bagi tali pinggang Raja Sulaiman yang ori. Okey, kau boleh ambil kelapa tu. Kami bagi servis panjat siap, ready to drink. Sebab aku dah jadi staf Raja, aku akan berkorban demi misi ini. Sampai sini saja, my friend. Nah, ini bukan sebarang tali pinggang. Ini tali pinggang champion WWE. Tali pinggang ni The Rock yang pakai dulu. Lagi hebat dari tali pinggang Raja Sulaiman. WWE. Ular spesies apa tu? Bukan ular. The Rock tu penggusti. Nak panglima kera? Ambil ni. Champion saja yang ada benda ni. Pakai ni, confirm segala harimau, gajah, buaya dalam hutan ni panggil kau bos. Patutlah selama ni aku tengok kau jalan tegak semacam je, Lang. Kau pakai menatang ni buat cover perut kau rupanya. If you smell what the Kira is cooking. Jared Song Kira excited. Terima kasih, wahai manusia yang bergaul dengan The Rock. Squad, panjat pokok tu. Bawakan nyiur gading putih sekarang juga. Dalam beberapa saat, nyiur gading putih jatuh tepat ke pelukan Pak Pandir. Siap, ready to drink. Bahan seterusnya berjaya diperolehi berkat pengorbanan Lebay Malang. Lebay Malang dah tak dapat cover perutnya lagi. What a sacrifice.